memang tak boleh. Dia tak boleh bocor langsung sistem air. In case bocor datang daripada water pump, owner pun bawa. Lagi-lagi kereta-kereta moden ni tak ada jarum. Korang dia tak pernah nampak pula jarum warna merah. Itu yang jadi bertambah menggelabah guys dalam kereta. Okey ikut sampailah rasa aircon tu jadi panas. Dah aircon dah start panas, main switch aircon guys. Nak bagi tahu cerdiknya kepala otak tu guys. Aircon tak sejuk lah, gas kurang kot. Dia adjust lagi aircon bagi kuat. Bukan masalah kuat tak kuat bang. Dekat meter abang dah keluar logo warna merah. Yang macam kapal tu bang. Kapal layar tu bang. Itu logo temperature panas bang. Sebab tu beli kereta auto dapat buku manual. Sebab tu orang buang buku manual. Sebab aku beli kereta auto dapat buku manual. Mampus orang tak baca. Sampai ke sudah orang tak tahu logo merah tu temperature panas. Dia pun bawa aircon panas. Dia main lagi adjust aircon. Ingatkan aircon lah gas kurang ke, dah lama tak servis ke. Sampai satu tahap pergi bengkel cek masuk meter sampai siap nak buat flushing abang nak buat flushing apa bang. Konsep mudah dia guys. Bila temperature korang panas, ini masalah sekarang ni benda ni bang. Benda ni nama dia kondenser bang. Sekiranya radiator suhu panas, okey, aerator ni kondenser ni kedondong guys. Kondenser ni akan ikut panas. Sekira ni ikut panas, automatik dalam kereta tu walaupun sistem aircon korang tak ada masalah, dia akan jadi panas. Kenapa dia jadi panas? Automatik kondenser panas, sistem kompresor akan cut. Dia akan berhentikan kompresor untuk bekerja. Bukan dia cut mengikut belting terputus, tapi dia akan ada sensor panas dekat supaya kompresor korang tak rosak. Dapat? Setakat ni semua faham ke tak ni? Ni cerita korang tak faham ni apa gila cerita je.